kita dah ending lah ni dah. Faham. So dari episod ni, apa yang aku boleh conclude kan, biasanya aku tak conclude ni, Faham. tapi sebab episod ni special, kita jarang lepak. Betul lah gila. Satu, passion lah. Betul. Passion kau takkan mati, dan passion kau boleh jadi career. Betul. Dan kalau kau tak ada passion dalam career kau, jangan. Betul. Zombie lah. Betul. Kau jadi zombie lah. Kedua, objektif hidup lah. Macam kau cakap tadi, daripada chemical engineering, degree pun chemical lah, sekali pergi elektrik. Betul. Macam aku lah, daripada kesihatan, pompak pergi marketing, tak jadi apa. Betul. Sedahnya videographer. Aku tak tahu apa benda. Tapi okay what? Kan? Still okay lah, boleh make money lah. So, objektif hidup tu penting. Betul juga. Tapi dah susah nak cakap lah. Sebab macam ni, bila kita akan jumpa objektif ni bila kita dah sampai certain age tau, yang kita dah matang. Bila kita dah melalui semua benda. So, kalau kita nak set awal-awal, susah juga sebenarnya. Dia benda ni subjektif lah sebenarnya kan. Melainkan kau betul die nak jadi doktor, die doktor lah. Ya betul. Tapi sampai bila yang engkau akan pegang yang kau nak jadi doktor ni, betul tak? Last kali duit. Betul lah. Sebab tu ramai orang jadi